Okay lah, aku kena admit lah tu one of the best shot lah dekat lubang ni yang aku tak pernah buat lah. Tu one of the best shot lah. Tengok lah, boleh tengok sendiri berapa dekat lagi. Tu chance untuk birdie, tapi birdie ni bukan kita expect sangat lah. Nampak tak? Very close lah. So kita tengok macam mana jadi. First birdie of the day. First birdie, thank you. Sebab aku tak pandai pakai wood, so dari distance lagi 220 aku pukul 8 iron je dapatkan untuk 100 meter pula kat depan. 100 meter ke 90 meter kita boleh pakai pitching je lah. Tak masalah. Tengok lah, paling tenang. Hidup kena tenang macam brother kita ni. Aduh, best. Wah, tengah lah bola weh. Mana enjoy lah dia punya bola. Okeylah. Kali yo. Tik tik tik. Memang nak bagi lah orang ni. Jahat lah. Boleh nak bagi lah. Ya. Nice one lah. Main mungkin 6 main 6 iron. Kalau jadi macam tu. Belakang air. Nice. Mana? Nampak tak? Nampak tak? Tu
Yes. Dua berdiri hari ni Today is my day ya. Alhamdulillah. Jarang dapat macam ni. Lubang ni pun jarang ah. Oh. Ski ya. Kita try next one lah. Let's go. Okay, so bolanya end up tengah fairway. Okay, kita tunjuk dah dari mana bolanya. So tempat kita tee off dekat sana. Bola aku sama line dengan ni pokok ni. Saja kena dekat branch atas ni. So dia drop di sini. Nampak tak ni? Ha tu. Sebab aku tangan bukan kuat sangat tu. Angin ke kiri sikit. Okay. Tadi pukulan agak short sikit lah. Pendek sikit. Sebab chunky yang kita belakang pun. So, try lah. Boleh tarik power je. Bagi rapat je chip. Kita boleh main power pula. Wah, rapat. Bola. Cik for birdie kan. Walau weh. Weh round golf apa aku main nanti ni. Tengok geng tak tipu ah, bola tadi juga ah. Geng. So officially aku boleh cakap lah, this is the best round golf round ever lah. Lepas aku 2 tahun lah aku turun padang. This is the best lah. And aku pun bertuah sebab hari ni aku ditemani dengan aku punya buddy lah kan. Easy. Apa? So maknanya apa geng? Ni teori ni. Kita punya Pro PG bagi tahu. Main lah dengan bola baru. Feeling lain. Feeling je lain. So aku hari ni aku tunjuk aku pakai ni. Aku pakai Swisson distance ni je. Spin tak ada pun. Tapi ada distance lah. Ni second time aku main bola baru lah. Second je kan. Try lah pula bola baru. Alhamdulillah feelingnya okey lah. And hopefully balance lagi 1, 2, 3, 4 lubang ni akan jadi cantik lah. Hopefully lah. Kita mengharapkan lah. Memang this is one of the best golf round yang aku pernah main. Nice ball. Boom. Tapi cuma je kan dia. Aku rasa lah bola baru ni elok orang yang belinya kan. Kita start main kan, mana kita dah start konsisten pukul lah. Kalau macam aku diri pun, kalau main masa 2 tahun lepas aku main pakai bola baru, aku rasa bazir juga. Dah start kau boleh faham konsep mainnya macam mana kan. Mana boleh control game. Boleh control game. Walaupun tak power, aku rasa berdik lah. Balut ya. Aku pun nampak berbeza sikit lah mainnya. Dia pun speed lagi main. Dia kalau main bola baru, speed lagi main. Betul. Distance lagi ada. Betul.
Untuk aku sendiri lah, nak range macam tu lah, 65. Alamak, 65 meter, 60. Ya, basically lah 55 ke 65 meter ni aku tak berapa gemar sangat. Dan depan. Tak berapa gemar sangat. Besar dia ni range dia tu. Hafizi Nordin bola baru, kita main bola baru hari ni. Terima kasih semua, jangan lupa like, subscribe, share and comment. Terima kasih semua, kita jumpa dekat golf course yang lain follow IG, Instagram Farid Yazid dan juga Hafizi Nordin TikTok semua kita ada. Terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum.